Kita dah sampai di stadium untuk Tak suruh Betty kat kedai makan tu. di tengah makan. Ha? Oh, dia beli dia. Macam ni, di tengah makan. Kita orang dekat Stadium. kita dah sampai stadium dah. Nak pergi pasar tani ni. Abang dia keluar. Dia yang bosan tu dia ajak keluar. Dia nak pergi pantai. Dia ajak hotel-hotel dia. Gelap. Gelap. Jom kita bergerak. Makan. Ada dua. Ya? Ada orang Batu lagi kat sini. Betul kan? Pasal dia je. Dia macam mana dik? 5-8 biji. 5 biji. 3 ringgit Dia beli. Boleh dah buat. Intern dia intern. Sebab tu dia tak tahu. Beli je. Plastic aquarium. Yang ini apam apa? bakar. Buat apam bakar. Satu. Tu satu, ni satu dah. Ha? Sekejap. Apa gantung, ni apam bakar. Yang ni Okey. Lepas ni tak? Lepas ni tak? Lepas ni? Seorang satu bawa. Dengan si Haris ni lagi. Boleh bawa Haris? Boleh bawa? Ha? Haris sampai. Boleh bawa Haris? Ya Allah, Haris banyak ni. Letak. Air kamu pegang Haris. Lama je ingat. Ingat kan menunggu ke? Menunggu beli apa? Ha? Apa? Tu macam-macam beli. Mana dia? Habis dah menghabiskan duit. Nak balik dah. Balik nak makan pukul apa? 9.12 daripada pukul apa tadi? Pukul 8. Daripada pukul 8 lebih lah. Tak dah lama. Banyak kali kol. Sabar tu lah. Sampai sini betul balik nak ya. masak. Makan Kau ada kol mak tak? Tak. Barulah call last tu. Ha? Last tu akak call. Tu orang tu mak. Lontong. Beli lah. Apa dia? Mana tu baru juga. Sebab tadi. Mari kita tengok hasil daripada menghabiskan duit tadi. Keropok pun ada. Ni apa? Roti canai. Oh, ni roti canai. Ada apa? Codang. Lemang. Ya Rabbi ya Karim. Lemang pun ada dengan rendang. Pulut. Ni pulut panggang. Pulut panggang dengan sata. Ni apa? Oh, ni. Ya Allah ya Tuhan. Ketupat. Ni apa? Apa? Tapai. Dah beli dah? Dah lah? Beli juga. Kopok pun ada. Makan dulu, satu gigi. Kan? Hidup ni tak tahu. Ni? Ini apa benda ni? Ha? Ini apa benda? Itu Pion taufu. Kan? Apa benda? Rojak. Rojak. Yang ni lah tadi beratur paling lama sekali ni. Paling lama sekali ni. Kopiah. Takkan dulu ni?
Ini apam ni, kita tak pernah makan apam ni tau. Dia kata ni apam bakar. Ni apam bakar, ni apam kukus. Nasi lemak pun ada. Ni pun ada. Hey. Ni kuih. Macam-macam kuih ada. Ha. Ni rojak ni. Makan Ni ni. kita susun dulu. Kuah ni. Ni kuah dia. Ha ah. Pedas lah ni. Tak tahulah. Lama tak makan semalam ni. Semalam ni. Tengok semalam. Kemak. Rasa ni. Ha. Dia baca rendang. Nah. Ini ada saya tu kan? Ada kain. Ada kain. Hmm? Duduk makan. Dah. Hmm? Sedap. Ya apa? Nasi lemak sedap. Berpeluh-peluh pedas-pedas ya. Sini. Aku ni kata aku apa? Lari ni. Tu apa? Tahu alah tak lemak. Ni. Tak lemak. Ada kan? Okey. Dia kena lemak. Lemak dah. Kita nak gerak balik dah. Tak tahu nak pergi mana ni. Itulah. Pergi berjalan tak plan. Itulah. Macam ni lah. Nak pergi mana? Nak pergi mana? Apa? Nak pergi mana ni? Makan tu. Tengoklah nanti kat mana pula kedai ni. Warung Pak Su Mak Su ni. Tengok apa ni. Dah sampai kat pantai. Jom, 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 jom. Jom, jom, jom. Leganya. Dalam diam aku mencari. Dua, tiga, kucing berlari. Itu favourite lah, favourite song dia. Ha? Nyanyi again. Ha? Cepat Kai rakam. Cepat again. Jangan mandi, Kin. Tak apa, tak bawa tikar. Ada tikar boleh duduk. Tak plan kan macam tu lah. Lambat tu lah. Ke sini. Arif. Sini lah. Ya Allah, macam-macam makanan ni. Nak makan tak bawa tikar tu lah dia. Tak bawa tikar ni. Aduh. Boleh ikut tak? Sedap. Ni. Boleh ikut dia sedap. Saya ada tak? Benda lah dia membuat panas-panas ni. Jomlah kita tengok. Cik je. Kenapa tu? Kok? Betul lah. Tangan kita tunggu air ni datang dekat. Tak datang pula dia. Oh, sakit kepala pakai. Oh, dia datang. Basah. Basah.
Hakim ni dia suka mandi nampak tu. So kena monitor lah ayahnya. Ayahnya monitor abangnya. Kita ni dah lah sikit kepala. Pergi pula tengah panas ni. Pergi laut ni. Aduh ni. Buka tutup lah. Buka tutup lah. Mana? Ikan apa tu? Tak tahulah ikan apa. Ikan apa? Tak nampak dia punya tu. Tak nampak dia punya tu. Tak tahu lah ikan apa. Kerapu maklum rasa tu. Sama je. Sama je. Ayah dia bagus. Ni kita semayang. Dah masuk waktu kan. Ada orang sound kita. Nak ambil semayang pun nak tunjuk. Tengok macam mana sekarang. Kalau ada rezeki kita kat Patin ada. Ramai orang makan kedai ni. Nampak? Tu aku cakap. Ni layan ni ada. Nelayan punya ni. Ikan tu. Kalau nak beli ikan ni. Apa? Boleh turun tak? Itulah jeti. Dia mantap. Ada orang jual ikan. Itu rupanya kita tak belakang. Ikan. Pasal borong Ada borong tapi tak ada. Hantar borong ke Pontian. Borong. Okey juga kalau duduk sini dekat tak dengan polisan. Jauh. Jauh. Ni apa Dengan ni? polises. Mana ni? Itu rupanya. International school lah. Ni apa? A few inches later. Aku pergi beli ikan. Ikan patin. Termasuk eksklusif cari barang. Ha? Apa dah? Beli apa? Kita kat eksklusif ni cari barang masak malam kerang. Ini makan tak? Apa? Dan betul. Ha? Dan betul. Memang. Ini murah RM5. RM15 semua. Ni dalam botol dia ada ni. Murah RM15 semua. Ni dalam botol. Ni kepi dalam botol lah. Tengok dalam botol. Nescafe. Dalam botol. Nescafe dalam botol. Dalam botol. Tak tahu mana. Dia ni. Dia kata RM9 murah sikit. Apa dia? Dia kata RM9 murah sikit. Ni lah sebelum makan lah. Itulah. Merayak. Sekejap lagi dia kata mana dia ni. Berapa? Nanti tarik. Nak. Ha? Nanti tarik. Minta tarik. Oh tu. Kopi ais mama. Nak. Mak belanja sate ni. Dah selesai beli sate dengan beli barang-barang nak buat tempoyak patin. Selesai dah. Balik kita nak masak. Kak, Siapa nak masak? makan sate dulu. Oh mak. Makan sate dulu sebab dah lapar sangat
Bubuk nasi dia Betty masak ya? Semua tak makan lagi. Betty masak nasi. Pagi tadi je breakfast. Kita dah makan nasi lemak. Dah. Tapi kenyang lagi. Ada nasi lemak. Jom kita balik. Sekarang dah pukul berapa? 5.47 dekat pukul 6 dah. Ya Allah. Dah kenyang tak dia nak keluar ni kau. Makan roti canai. Yang si Betty lah makan roti canai pagi tadi dah. Mesti lapar gila dah tu. Okey, jomlah. Dah. Itu jalan yang Itu ni, oh you tu sini. Okey. Ha? kita makan apa pergi Kuantan ni je, situ je. Banyak makan nasi. 2 hours later. Mari kita tengok gula tempoyak. Ini gula tempoyak kita beli ikan tadi. Ikan talapia yang selah siap digoreng. Ni dia. Lupa nak tunjuk ikan tadi. Ikan apa ni? Patin mak patin tempoyak. Kena mata. Betul kang. Lari lah lari. Lebih. Dulu tadi. Ni garang betul. Ha? Bukan. Garang. Ni tempoyak bawa import daripada KL. Import daripada KL. Garang pahit. Garang pahit. Ni nak garang yang semak beli. The next day. Nak balik dah. Ni. Sekarang pukul berapa? 6.45. Kita nak bersiap balik KL pagi Isnin ni. Sekejap lagi budak ni nak pergi sekolah pula. Rantut. Nak balik lah. Tunggu diorang ni siap keluar serentak. Macam mendung. Mendung ke kabus lah. Pukul sudah. Balik dah. Bye-bye. Good luck Aris. Jawab elok-elok tau. Ingat apa Mak Long ajar tu. Baca mana? Tak. Senang je. Jangan terus. Ingat. Ha? Akil tinggal seorang ke? Oh, aku tak pergi. Bukan. Diorang nak peksa. Jawab elok-elok. Kain pun. Jawab elok-elok. Good luck. Bye. Diorang dah pergi sekolah. Kejap lagi dia ni pula nak pergi sekolah. Jadi ujian segak lagi ni. Petang. Dia masuk pukul 12. 12.30 dah ada, kena ada kat sekolah lah. Betul sekolah semuanya. Ha? Dia tak lagi duit. Yang dah tu. Yang Akia. Yang tu lagi ni. Hai. Dah, jom. Bye. Kemal rumah semua. Kembang rumah, jangan tidur. Buat tu makan tu. Belum makan. Okay, kita nak gerak balik. Kita dah gerak balik dah. Semua ada ya? Atuk, Opa dan Maya. Ni ada. Orang besar nak kasih. Nak nampak saja. Okay, orang besar ni. Jom. Semoga selamat sampai tepat pada waktu ni. Letak pakai serapan kat tempat tu kak. Tak nak? Nak cepat. Pakai serapan. Lapar lah kan. Makan dekat ni Al-Adi.
Betul kita tu channel dia. Bunyi Facebook keluar. Dia masuk sini. Kau orang tukang motor sana. Tanya nunggu. Sedap ah tengok. Sampai dia lain. Nasi tu? Sampai dia ni lah pada tapi lain lah. Tak lah. Kalau dia tu. Nasi tu? Beri. Sedap. Makan je. Tajin. Makan lah. Ni tajin. Jadi tengok ais kosong tak? Okey. Baik. Taruhnya. Kita tengok nasi lemak dia. Berlemak. Sedap ah. Nasi lemak ah. Nasi dia berminyak lah, berlemak. Sambal pun sedap. Okay, nak makan lah. Baik. Abah habiskan mi. Makan lagi dia tu bah. Banyak makan ni. Tak baik. Tak baik tinggalkan sikit. Sekejap Mak lah tak habis. Mak memang makan tak habis. Lalu bagi aku. Kita makan depan Polish Vocational. Oh, Maya, kalau kamu masuk sini kan, tu teknologi elektrik. Elektrik. Oh, kat situ je kelas dia. Okey, kita dah selesai breakfast dah. Kedai Alada ni depan College Vocational Temerloh. Okey lah, boleh lah. Sedap juga nasi lemak dia. Lemak ni. Ha, milih tak ada ke? Lagi pilih. Okey, kita nak menuju ke KL. Ikan patin tak ada. Cari ikan patin pagi semua kedai tutup. Semalam yang beli tu, semalam yang beli tu sedap tu. Ikan patin. Ikan talapia dia manis sangat. Ha? Itulah dia tengah hari pun ada. Dia juga ikan patin. Tapi semalam ikan patin ikan talapia tu sedap kan? Ha. Ni. Ha? Besok tak kira lah beri. Kira sabri. Sabri beri. Apa dia? Dekat Dekat dia. dekat Beliau yang beli tu yang bagi masa udut hijau. Oh, yang itu beli kan? Bulu yap ke? Dari situ ada mata kain meluk. Oh, Tak ada juga. Sungai mata kain. Ni. betul. Ni. Ni. Ha, Nama lu ada ni. semua sebut ha. Tak ada belum tadi. Ting tong ting tong. Nama dia tu mana? Nak cepat dah. Asal. Nak cepat. Sampai sengah dah. Merah dah sekolah. Ramai ni. Tutup nampak ni. Ada. Tutup. Tutup. Ada apa? Ada. Daripada ada tutup. Memanglah kita nak memanglah. Kita masuk kiri. Dah. Nampak gaya ni tak ada rezeki nak beli ikan patin dengan talapia. Sebab pagi buta ni. Okay, kita nak balik dah sekarang 8.25. Sempang ke. Masuk highway dah. Okay lah. Bye. Ha? Raya. Ha. Kalau tak sekolah tadi boleh balik lambat sikit. Sekolah. Sampai dah. Dia ada ujian segak hari ni. Ha? Ada ujian segak. Hari ni. Merah. Ujian segak. Yang cek apa? Cek apa benda ujian segak tu benda tau. Okay dah. Kita dah masuk tol dah. Tak ada apa ni, okey je kan. Okay, bateri pun dah nak habis. Sampai sini je video. Nanti kita jumpa next video ya. Okay, bye-bye. Bye-bye, Mak. Bye. Tak nampak. Dah tidur. Okay, bye-bye. Bye. Okay, bye Dah semua. kenyang? Kak. Dah kenyang, kita nak tidur. Dah tidur. Kita nak tidur. Lama hilang. Bye. Kak. Lama-lama hilang. Bye. Suara tadi hilang.
Apa? Banyak makannya. Sekejap lagi tidur. Okay, kita nak ke Kuantan balik ke? Kuantan. Pergi Terengganu, pergi Terengganu. Ha? Okay. Balik KL. Bye.